So hari ni kita orang akan buat kaligrafi. Dah berapa hari ni, dah 2 minggu duduk terperak kat dalam bilik sebab kita orang siapkan term paper. Kiranya ada event, so kita orang akan keluar untuk buat kaligrafi. Aku dah enjoy, seriously, sebelum buat another paper. Kita tengah beli sarapan. Kitanya tak boleh sebab ada port kat sini. Jadinya kita akan pergi Family Mart. Aku tak tahu Family Mart dia buka, tapi masalah tak ada makanan, tak ada kat situ. Jadinya aku tak tahu. Tengok macam mana. You're recording? I'm recording. She hasn't recorded early morning. Yeah, because I think She needs to record because she's bored. I'm starting to like editing my video after this. And the video got commercialized, got monetized. Please don't forget to share. This is not for TikTok. This is for my YouTube. Yeah. He will show us. He will demonstrate how to write a spring festival couplet. Wait. Can I? No, it's not. No, you need to. We need to fix this first. Yeah. Let's try this. After a long ting. What happened to you? 这个是 virtue, it means 这个是安，这个是 No one can know. 这个是和 harmony. Gets right. Okay. Wait. Those are two characters. Yeah. These are 天天开心。夫 I think I'm like. You are playing with this. What's your name now? Write my name. Whoa! Forwards. I won. Be happy New Year. Thank you. No, my dorm's gonna fill with the song. Fina, Put it everywhere. to put it in our dorm, okay? Lily, it's not my fault if it's shaky, okay? It's Jay who is moving. Jay. Ooh, this is my Jay, you cannot draw. and You look at ini the- adalah maksudnya. Three. Draw. One. Ini I'm doing this and this is apa yang Lausha bagi. Tapi yang ini Lausha tulis. I'm not good on writing this. Show it to us. Your painting. This is his painting. I'm so talented. Wow. Look at my writing. No. Look. This is Lausha's. So good. This is Lausha's writing. It's not yours. Mine. Stay with me. You're too excited. I think you're coming out from the room after or like hyperactive. No, Ricky is very less. You are like next level shit girl now. This is what happens when you are in the room for like too long. I'm being a monkey now. Luisa dah buka dekat sini. Dekat CCU. Let's go.
It's so good. It's so good, girl. You see? And sekarang ni dia ada like second cup korang akan dapat half price. Oh tak nampak. Oh sorry. Sebelum ni kalau kita orang nak pergi Louisa, kita orang kena pergi Chiayi. So sangat jauh. Sekarang ni dah buka dekat CCU. So kita orang tak payahlah pergi Chiayi. 1 jam je nak pergi Chiayi. So oh my god, sangat luas kat sini. Ni lagi luas daripada Louisa dekat Chiayi. So dia macam ada plug everywhere. And kalau turis datang, korang memang boleh datang sini. It's so good actually from here. I think it's like a perfect spot because usually the tourists they come to like take pictures here, right? And then this is like the perfect one that they can look at. Tourists will enjoy it. Enjoy it more than us because they are here specifically to take picture in front of the bridge, and then just imagine sipping a coffee from here and then like looking at the view that they have only watched at the TV, at the series. Like, Not this. You want this? I don't want this. I want a cookie. Dessert. they don't have it. They have it. This. Oh, this one. This Do you is want so the first good. one or the... I want this. The coffee chocolate. So kita kat dalam bilik dah. And serious, kalau daripada Louisa, kalau korang datang Taiwan, Louisa ni, yang ni korang kena beli. Serious, sedap. Kau ni suggest. And dia ada 2 tau. Satu coklat, satu lagi yang warna putih. Tapi ini serious sedap. And korang beli satu je dulu. Dia macam, dia rasa macam biskut Starbucks kot. Tapi yang ni version yang murah and sedap. Tak tahu Starbucks ni. Oh my god. Kita kan boycott. So macam tu. Aku tahu lah weh. Dia punya ni kan super buruk dah. Bukan buruk apa. Dia punya bulatan tu tak terbentuk cantik. Lepas tu dia patah lantak lah kau. Bismillah. Sekarang kau tak pergi jauh-jauh. Louisa tu 1 kilometer pun tak sampai. Ada kot. Tapi tak perlu jauh-jauh. Kau tak perlu nampak dah. Aku punya paper tak habis lagi tau. Tapi korang tengok macam mana sejuknya hari ni. Anginnya. Oh kau punya apa tu? Weh sedap weh ni. Sedap tidur. Sedap tidur. Oh my god. Sekarang ni sejuknya ya Allah. Sekarang ni suhu 20. And ya Allah weh, aku memang nak duduk kat dalam selimut je. Serius, tak tipu. Aku ada lagi satu paper. Ya Allah. Kita nak pergi Louisa balik sebab asalnya ni janji dengan kawan Nelly nak pergi pukul 4. Tapi disebabkan kat luar sejuk and dia pun mengantuk. Dia tak jadilah pergi. Nelly seorang je pergi. Saya seorang je pergi. It's okay. Sebab ni nak buat kerja. Nak kena buat kerja weh. Nak try, nak buat juga chapter yang lain. So that's why kena keluar daripada bilik ni. And sebab nak coffee juga. So, jom. Korang je lah yang teman. Macam mana? Weh, Louisa tu dia tutup pukul 5. Sumpah sedih. Sebab aku plan ni dah lah buat kerja lepas petang. Lepas aku nak duduk sini, aku duduk sini lah kejap. Aku cerita jap. Super sedih. Like aku plan lah nak buat kerja dalam pukul 4.30. Aku dah lambat datang. Lepas tu, aku datang tu, aku pelik juga kenapa semua orang macam tak ada. Semua macam kemas lah kan. Aku macam pelik juga. Tutup kat sini pukul 9 kali kot kan. Lepas tu aku dah dapat order aku semua. Dah lah aku ambil air sejuk tau. Air ais. So aku fikir panas dalam ni, minum ais je lah. Lepas tu bila aku dah ambil order tu kan, aku dah duduk ni. Nasib baik aku tak buka laptop aku lagi. Lepas tu dia kata dah tutup. Aku macam, kenapa kau tak bagi tahu aku awal-awal? Kau nampak aku bawa laptop. Aku macam sedih lah. Aku sedih. Dan aku ambil ais. Tu masalahnya. Sekarang cuaca sejuk, faham tak? So aku macam, aku nak pergi library, tapi library tak boleh bawa air. So sekarang ni aku rasa macam
Kenapa? Macam itulah. Aku baru bangun tidur. So sekarang ni aku nak pergi mana? Aku tak nak masuk bilik. Faham tak? Aku dah jadi tantrum dah ni. Aku nak tempat, nak buat kerja je. Macam tu. Guys, akhirnya selepas bermuhasabah diri, selepas segala-galanya, di sini. Saya di sini dah tenang. Weh, tadi aku tak tenang sebab macam faham tak rasa ralat tu, tapi dia alhamdulillah. Dia sebab mungkin aku perlukan sugar sahaja. Aku perlukan manisan je. Dan sekarang dah emosi aku dah baik juga. Oh, tumpah. Kenapa aku cocok tepi ya? Dah sejuk tumpah pula. Okay, so itu sahaja vlog untuk hari ni. Jumpa korang selepas habis terpaper ni. Bye.